Bayangkan, sebuah kerusi yang selama ini dianggap kubu kebal, kini mula bergegar dengan perubahan angin politik yang tidak lagi boleh disembunyikan. Di tengah-tengah Sungai Kinabatangan yang tenang, satu pengumuman telah menggoncang senario politik Sabah dan mungkin juga menjadi petanda kepada perubahan besar menjelang pilihan raya negeri akan datang. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. Kali ini kami bawakan satu berita bertajuk Bekas Adun Sukau sertai Warisan, dipetik daripada The Star dan Sabah Gazette. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Sukau, Datuk Sadi Abdul Rahman, kini secara rasmi meninggalkan Parti Gagasan Rakyat Sabah, PGRS, untuk menyertai semula Parti Warisan yang dipimpin oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Pengumuman mengejutkan ini dibuat dalam satu majlis di Batu Putih, Sukau yang turut disertai oleh Shafie sendiri. Menurut laporan The Star, Sadi berkata, kehadiran ribuan orang pada majlis itu mencerminkan perubahan sentimen politik rakyat di kawasan pantai timur Sabah. Beliau menyatakan keyakinan bahawa buat pertama kalinya, Warisan berpotensi memberi saingan kuat di Sukau, kawasan yang selama ini dikenali sebagai Kubu Tradisi Barisan Nasional, BN, dan kini sebahagiannya dikuasai oleh Gabungan Rakyat Sabah, GRS. Kata Sadi, perubahan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya lahir daripada rasa kecewa rakyat terhadap kegagalan menangani isu asas di kawasan luar bandar. Jalan raya masih berlubang, bekalan air dan elektrik tidak konsisten dan pembangunan tidak seimbang. Bila slogan Sabah First sudah tidak lagi seiring dengan realiti rakyat di lapangan, maka saya perlu kembali kepada parti yang konsisten dengan misinya, ujarnya. Beliau turut mendakwa semakin ramai penyokong daripada pelbagai parti, termasuk dari Gagasan Rakyat, UMNO dan PKR, kini menunjukkan minat untuk menyertai Warisan, bukan semata-mata kerana politik kepartian, tetapi kerana rasa ingin melihat perubahan yang lebih menyeluruh di negeri ini. Dalam ucapannya, Sadi turut menyentuh isu panas berkaitan pengurusan mineral Sabah yang disifatkannya sebagai skandal setaraf 1 MDB. Dakwaan berani ini, menurut beliau, telah menggugat keyakinan rakyat terhadap integriti pentadbiran semasa. Walaupun beliau tidak memperincikan dakwaan tersebut, kenyataan itu jelas mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan pemerhati politik negeri. Bagi pihak Warisan, Shafie Apdal pula menegaskan bahawa penyertaan Sadi dan kehadiran pelbagai penyokong daripada latar politik berbeza menandakan satu bentuk penyatuan akar umbi yang semakin ketara di Sabah. Katanya, fenomena ini menunjukkan rakyat semakin matang dalam menilai kepimpinan, bukan berdasarkan logo parti semata-mata, tetapi kepada sejauh mana perjuangan itu benar-benar membawa manfaat kepada rakyat. Sukau yang terletak di sepanjang Sungai Kinabatangan merupakan salah satu daripada 3 kerusi DUN di bawah Parlimen Kinabatangan. Secara tradisi, kawasan ini dianggap sebagai benteng kukuh BN UMNO dengan dominasi politik yang jarang dicabar secara serius. Namun, perkembangan terbaru ini menunjukkan kemungkinan berlaku perubahan pola politik, sesuatu yang jarang disaksikan dalam sejarah Sukau. Jika ditelusuri semula, Datuk Sadi Abdul Rahman bukanlah figura baharu dalam politik Sabah. Beliau pernah menyertai UMNO, kemudian bertanding sebagai calon bebas dalam pilihan raya lalu, sebelum menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah, PGRS, parti komponen utama dalam Gabungan Rakyat Sabah, GRS, yang diketuai oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Sadi pernah memainkan peranan penting dalam isu-isu pembangunan luar bandar dan sering bersuara tentang keperluan mempercepatkan pembangunan di kawasan Kinabatangan yang kaya dengan sumber alam, tetapi masih bergelut dengan masalah asas infrastruktur. Dalam konteks yang lebih luas, penyertaan semula beliau ke dalam Warisan dilihat oleh penganalisis sebagai satu isyarat bahawa dinamika politik Sabah sedang melalui fasa realignment atau peralihan sokongan akar umbi. Warisan, selepas tewas dalam pilihan raya negeri 2020, dilihat berusaha untuk membina semula kekuatannya, terutama di kawasan pantai timur dan pedalaman. Menurut analisis portal politik Malaysia Now dan Borneo Post, faktor utama yang menentukan hala tuju politik Sabah bukan semata-mata ideologi parti,
tetapi persepsi terhadap siapa yang benar-benar membawa pembangunan dan siapa yang mampu menunaikan janji-janji lama. Oleh itu, langkah Sadi menyertai semula warisan boleh dianggap sebagai percaturan politik yang cuba mengimbangi antara idealisme perjuangan dan realiti semasa di peringkat akar umbi. Namun persoalannya, adakah langkah Sadi ini menandakan perubahan besar bakal berlaku di Sukau atau sekadar strategi politik menjelang pilihan raya negeri yang semakin hampir? Sejauh mana pula warisan mampu memanfaatkan gelombang ini untuk mengembalikan pengaruhnya yang semakin mencair sejak 2020? Dan bagi pihak GRS, mampukah mereka mempertahankan keyakinan rakyat yang kini semakin dipersoalkan oleh tokoh-tokoh bekas sekutu sendiri? Dalam sejarah politik Sabah, peralihan sokongan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Ia pernah berlaku ketika peralihan kuasa antara USNO, Berjaya dan PBS pada era 70-an hingga 90-an, di mana gelombang rakyat sering berubah mengikut persepsi terhadap kejujuran kepimpinan dan kemampuan kerajaan menyampaikan janji. Apakah kini kita sedang menyaksikan satu lagi pusingan sejarah yang bakal menentukan wajah politik Sabah untuk dekad seterusnya? Apapun tafsirannya, perubahan politik di Sabah ini bukan sekadar tentang siapa keluar parti atau siapa masuk parti. Ia sebenarnya cerminan kepada rasa hati rakyat, rasa letih menunggu pembangunan, rasa ingin melihat keadilan, dan rasa ingin percaya semula pada pemimpin. Para sahabat penonton yang dikasihi sekalian, jadi bagaimana pula pandangan anda? Adakah langkah Datuk Sadi ini satu kebangkitan baharu buat warisan atau sekadar percikan kecil menjelang ribut pilihan raya? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen, kerana setiap pandangan rakyat adalah nadi kepada demokrasi yang sebenar. Sekian sahaja untuk laporan kali ini. Jadilah rakyat Malaysia yang bijak menilai, bukan sekadar menonton. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya, kerana politik bukan sekadar tentang kuasa, tetapi tentang masa depan kita bersama. Ingatlah, kuasa boleh silih berganti, tetapi nilai kejujuran dan tanggungjawab tidak boleh ditukar ganti. Dalam gelombang perubahan yang deras ini, biarlah kita berdiri teguh sebagai rakyat yang berfikir, bukan kerana siapa yang berjanji paling manis, tetapi kerana siapa yang berjuang paling tulus. Kerana akhirnya, masa depan negeri dan negara ini bukan ditentukan oleh segelintir pemimpin, tetapi oleh kebijaksanaan rakyat yang berani memilih dengan hati dan akal. Sekian, kita jumpa lagi.